Kai nak gold bar skim satu. Thank you. Hey guys, Assalamualaikum. Syirah di sini. Guys, terima kasih. Syirah. Sebenarnya Chinese New Year ni, Inside Scope dia keluarkan lagi, okey. Dia punya gold bar. Tahun lepas aku dapat gold bar. Tapi kali ni, kita beli sampai 2. Adakah dapat? Sebab kita dah buka. Tengok video ni sampai habis, okey. Sama ada dapat atau tidak. Tapi serius. Dia punya aiskrim egg tart ni, Mandarin dia pun sedap. Yang ni macam kau minum caji ataupun kau beli air misui punya yang fish olong tu. Sedap. You bagi bertuah So macam kita nak buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tak ada. Tangan you tak ong lah. Kena beli lagi satu ni macam mana? Kita beli satu lagi. Yeay, kita dapat RM5. Asim kedua kita dapat berapa juga? RM5. Aiskrim ketiga sama juga RM5. Ingat dapat 888. Tak dia macam sedap. Ini macam aku makan egg tart Dia sedap. Kuat kat suara. Dekat atas ni dia letak kram macam Nestum tu. 9/10 sedap tu. Oh, wangi macam aiskrim fish olong. Jadi tak manis. Urisnya. Wah. Kalau korang tak suka jenis aiskrim manis, ini untuk korang, Mandarin. Dia rasa masa-masa tangy macam tu. Oh, sedap. Meanwhile, aku tak puas hati, kita beli lagi satu, okey. Harap kali ni tangan kita bertuah. Itulah, Mamat tu dah tak ada tangan bertuah tu. Kalau dia ada, mesti aku dapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tolonglah bertuah tangan Cido ASMR. Gol lah. Betul ke tak ni? Sekejap, tu gol ke tak tu? Aku dapat colour kuning tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar, rezeki. Tangan aku bertuah. Dengan 2 pembelian, dapat juga aku gol. Sekejap dia melekat kat bawah ni. Macam mana kita nak keluarkan ni? Ada orang menangis. Dia tak ada happy sebab aku dapat gol, dia tak dapat gol. Slimy. Alay. Tahun ni tahun bertuah aku lagi. Aku dapat 2 gram gold bar, okey. Terima kasih tangan bertuah dan terima kasih Inside Scope. Jadi kita nak rasa aiskrim baharu dia ni. Ini adalah perisa matcha, jemacai. Bismillah. Peminat matcha mesti kau suka gila. Matcha tu sangat pahit. Dia macam ala-ala jemacai daripada Niko-Niko. Dari bawah dia rasa tangy-tangy sikit. Nampak macam sirap tu, yang tu. Dia rasa masam-masam tangy. Ini aku rasa macam hasil sebelum ni lah, jemacai mochi tu. Pahit. Ini bahagian keras bawah dia, agak rasa ya. Dia biskut masa-masa tangy. Oren tu. Sedap lah ni, masa-masa. Dia makan daripada bawah sampai atas memang sedap.